Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey guys, hari ni saya nak kongsikan dengan korang semua satu soalan yang biasanya ditanyakan oleh ahli tim saya yang baru tahu, tim marketing saya tahu. Okey, biasanya dia orang akan tanya saya soalan ni tahu. Bos, mana lebih best, meniaga online ke ataupun meniaga secara offline sekarang ni bos? Okey, dalam video ni saya akan terangkan mana yang lebih baik, online ke offline. Okey, tonton video ni sampai habis. Okey. Okey, untuk menjawab persoalan ni kan, sebenarnya kan online ni dia bagus dan offline ni bagus. Dua-dua bagus bagi aku. Kalau dulu trend orang meniaga, okey, banyakkannya gunakan cara offline tau. Okey, lepas tu trend online ni masuk kan, banyak orang peniaga buat jualan dekat secara online, tak kisahlah mana-mana platform kan. Okey, tapi untuk yang sekarang ni agak susah sikit lah bagi peniaga-peniaga yang kecil ni tau. Okey, kalau peniaga-peniaga mega okey, sebab sekarang ni dia boleh cerita, boleh katakan macam ni lah. Okey, semua benda kau kena keluar duit. Kau ada modal besar, okey. Tapi kalau kau tak modal besar, memang susah lah produk kau nak naik. Okey, nak produk kecil kan, macam aku ni kan. Okey, tapi ada produk yang bagus. Okey, kalau aku lah kan, aku lebih suka meniaga secara offline tau. Okey, online pun aku ada juga, aku buat juga. Okey, tapi aku lebih sukakan kepada offline. Offline ni salah satunya produk macam aku ni. Okey, kalau dekat online, especially dekat TikTok, dia banyak sangat dia punya syarat dia tahu. Benda yang melibatkan mistik, widara ni kan dia melibatkan benda mistik apa semua kan. Dia selalu, kita orang akan kena validation lah. Okey, tapi kalau meniaga secara offline, kelebihan dia, kita dapat direct dengan customer tau. Untuk produk yang macam aku ni kan, okey, dia lagi sesuai kalau kita bagi try dekat orang tau. Bila orang try, okey, orang boleh, saya berani kata 90% akan beli tau. Okey, sebab dia terasai keistimewaan khasiat tu pada diri dia sendiri tau. Berbanding secara offline ni, macam kita buat promotion, buat video apa semua, orang tak nampak tau. Okey, persaingan untuk produk bidara ni sebenarnya banyak. Okey, dekat online tau. Okey, so siapa buat video bagus, buat konten bagus, orang akan beli. Tapi orang tak dapat rasai yang sebenarnya tau. Berbeza dengan cara offline ni tadi, orang boleh rasa sendiri. Okey, contohnya macam aku sapukan minyak ni. Okey, ahli-ahli tim aku, tim marketing aku sapukan minyak ni dekat customer dia orang, confirm akan jadi. Dan ini adalah hasil daripada apa yang dikatakan